Ramai yang DM negatif yang mengatakan T20 ni kenapa duduk PPR apa semua kan. Nama saya Nurul Huda. Saya tinggal di PPR Muhibah ni dah lama dah, lebih pada nak dekat 20 tahun. Saya menyewa pun 17 tahun. Lepas tu dapat tawaran beli, saya duduk sini. Lepas tahun dalam nak dekat 18-19 tahun jugalah. Konsep sebenarnya simple. Saya punya suka simple dan modern lah. Modern English, Scandinavia sikit-sikit. Cuma campur-campur kita aduk. Sebab idea semua datang daripada sendiri. Daripada suami, daripada awal nak buat rumah ni, lepas kita dah plan nak beli, kita kena plan awal tau sebenarnya nak buat rumah ni, bukan sebulan dua baru dapat kunci kelang kabut. Tak, saya dengan suami memang setahun lebih awal dah buat plan dah, sana sini pergi cari idea, tengok barang. Masa tu belum nak buat lagi, tapi kita plan. Dari segi cat pun kita nak yang macam cat yang tak terlalu terang macam neon, ataupun kita pergi kedai cat, kita tengok rumah sesuai tak. Rumah kecil kita kena colour yang tak boleh yang terang kan. Sebab tu saya memang suka warna white juga. So kebanyakan rumah saya memang saya letak white, saya kombinasikan dengan yang nak kata biru, bukan biru, dia panggil glossy daripada Nippon. Cat rumah saya memang kebanyakan daripada Nippon, daripada luar, bilik semua. So tingkap semua saya kena nak style English kan, dia banyak kotak-kotak. So saya buat, so ikutlah mana yang idea yang saya pernah nampak, saya akan touch upkan. Pergi IKEA pun saya nampak kan IKEA banyak design-design kan. So kita ambil idea situ, saya cuba buat dekat rumah saya. Okey tak apa semua. Kadang-kadang kalau rumah saya memang tak banyak barang. Memang saya tak banyak barang. Kadang terfikir juga nak beli corner, almari corner untuk sudut semua kan, nak letak cermin. Husband kata no, cukup, biar simple, kata biar simplicity. Kadang bila kita pernah pergi rumah orang, rumah kecil, memang semua nak letak itu, tapi nampak serabut, messy. Saya pun suka simple macam ni je. And then kita tak boleh beli besar-besar punya size sofa, kena beli 2 seater je. Kalau nak 3 pun hanya maybe 1 side saja yang you boleh letak. So saya fikir-fikir macam lah, saya dapat buat 2 sini, 2 sini, satu meja makan. Lagi pun tak ramai orang rumah ni, anak-anak pun dah besar, dah keluar. So cukuplah 4 seater ni. Lepas tu saya suka mainkan cermin, peranan cermin untuk nampak lebih luas. Saya suka cermin. So terjadinya cermin ni. Itu yang nampak luas. Kadang orang cakap kenapa nampak luas dua rumah ke? Tak, sebenarnya susunan, mungkin satu susunan, mungkin colour. Itulah yang saya rasa. Dapur sebenarnya dulu memang kecil tau. Bukan kecil apa, dia ada satu blok, dia ada tingkap yang buka tu, dia menjadi penghadang daripada dapur ke ruangan belakang. Selalunya yang belakang tu orang buat macam untuk jemur baju, basuh baju. Tapi saya fikir saya nak pecahkan. Sebab saya ada tengok juga orang pecah tu, jadi saya pecahkan. So saya jadikan dia luas. Saya buat almari bahagian sana, apa semua. Tapi sebab saya rumah kecil, nak jemur baju memang susah. So dapat idea, saya belilah washer dan juga dryer. Itulah yang saya letakkan dalam toilet. So belakang dapur tu kita gunakan untuk ruang masak. Sinki sebenarnya kat dalam, saya tukar kat belakang. Lepas tu masak. Kita terpulanglah pada masing-masing punya cita rasa. Ada orang suka letak kat luar. Toilet rumah PPR memang 2. Satu yang duduk, satu yang kondo. So kata tadi rumah tak ramai orang kan. So dapat idea jugalah kita pecahkan, jadikan satu. So bila dah jadi satu, dah macam besar pula, boleh muat pula satu katil king tu. Memang besar. So dapat yang satu lagi tu yang pasal washing machine tu lah, washing machine, dryer. Kita tak put side, kalau nak mandi takut basah. So saya ciptalah gelas tu. Memang saya suka gelas-gelas ni, cermin semua. So saya letaklah penghadang gelas tu antara mandi dan juga untuk WC. Kat dinding semua memang tiles lah. Memang saya pilih tile tu pun Masya Allah, memang sana cantik, sini cantik kan. Tapi saya yang paling latest, saya ada terpandang satu lebih kurang lah, bukan bulat-bulat, ada magazine daripada Obusi lah kalau tak silap. Saya nampak cantik. So ternampak design lebih kurang sama. Saya pun suka. Itulah terjadinya tiles yang dekat dinding bilik air saya, toilet. Memang nampak besar lah. Jujur saya kata, untuk rumah ni saya dah 2 kali buat renovation. Okey, so yang second ni, yang baru ni termasuk bilik air. Okey, termasuk bilik air, termasuk mesin apa semua tu, saya beri bawah 50k lah. Walaupun ada setengah, hari tu saya ada sebut sebab yelah kita
saya merangkumi semua sebenarnya tau, daripada yang first dengan so itu memang harga dalam 70 ke 80. Tapi kalau kata yang baru ni termasuk bilik air tu hanya bawah 50k saja. Untuk mereka-mereka yang menginginkan rumah sendiri akan masuk tak lama lagi kan, berfikir, even ramai juga yang DM saya bertanya macam mana nak hias rumah kan, sebab saya ada juga rumah kecil je, bukan rumah PPR, tapi dia tanya saya macam mana nak kemas, saya tak reti lah, ataupun saya berapa bajet semua apa semua kan. So saya kata macam ni, jangan tengok rumah orang, tengok diri sendiri, tengok kemampuan sendiri. Macam saya rumah PPR, saya memang golongan B40, walaupun ramai yang DM negatif yang mengatakan saya bukan T20 ni kenapa duduk PPR apa semua kan. So saya telan sebab mereka tidak tahu perjalanan kehidupan saya daripada awal saya memohon rumah ni sampai saya dapat memiliki sebuah rumah yang kata walaupun simple, kecil tapi menarik, memuaskan hati semua orang. Itulah cara saya. Kalau nak rumah yang cantik, tak kira besar ke tak kira kecil, rumah PPR korang boleh dekor rumah sendiri. Yang penting sekali ada minat, bajet yang cukup. Tak semestinya bajet besar. Takkan rumah kecil kita nak letak lampu chandelier yang besar panjang-panjang kan. So kita kena bijak juga untuk mensusun atur rumah. Konsep apa yang kita nak, daripada dapat konsep apa yang kita nak, kita pilih barang-barang. Kita kena rajin pergi tengok sumber-sumber mana decoration. Banyak sebenarnya sekarang, banyak kedai-kedai dekor, home expo. Pergi tengok. Kalau tengok bajet kita, lepas tu buat list apa yang kita nak beli. Macam saya memang list, sampai sekarang saya simpan semua resit-resit yang saya beli, apa yang saya buat semua. Lepas itu kita kena tengok bajet. Jangan kita tengok orang tu cantik lah, dia punya almari beribu kan, apa semua kita nak ikut. Tak, kita usah macam tu. Ikut pada kemampuan diri sendiri. Barang yang murah pun boleh nampak cantik. Rumah saya ada juga barang yang murah, tak semuanya mahal, tapi bila kita dekor kita akan nampak cantik. Yang penting bersih, kemas, kena rajin. So jangan gopoh-gopoh masuk rumah tu nak terus hias cantik-cantik. Dia ambil masa, biar lambat orang kata, asal orang kata nampak cantik di akhirnya. Jangan ingat rumah kecil kita tak boleh hias. Boleh. Rumah nampak memang macam rumah flat, tapi dalam kita tak mampu nak beli kondo, kita hias dalam rumah kita macam kondo. Macam itulah.